Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mok Dia di sini. Korang baca tak komen dekat atas ni yang dia tulis FYP kakak sampai ke Madinah Al-Munawarah. Gila kakak. Alhamdulillah. Dan Mok Dia tak sangka video-video makan Mok Dia ni boleh FYP sampai ke Madinah. Dan terima kasih bagi semua sekali yang dah support Mok Dia, dah follow Mok Dia dan suka dengan konten makan-makan Mok Dia. Mok Dia ucapkan terima kasih. Dan sebelum tengok video Mok Dia makan ni, korang kena cepat-cepat ambil nasi, ambil lauk. Jom makan sama-sama dengan Mok Dia. Jom kita tengok lauk hari ni. Lauk hari ni Mok Dia ada sambal telur balado. Mok Dia ambil 2 biji. Lepas tu ada sayur kobis dan juga ada ikan masin. Biang, sedap tak ikan masin ni? Rasa dia tak masin sangat. Tapi sebelum tu hari ni Mok Dia nak letak kicap. Siapa suka kalau makan letak kicap? Hari ni Mok Dia teringin nak letak kicap. Wow, nampak menerakan bukan? Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil sambal telur, gaulkan dengan nasi. Ambil telur ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mok Dia rasa macam ada yang kurang. Kejap Mok Dia nak ambil. Piring jengkol pewangi alami. Barulah berselera nak makan hari ni. Ikan masin. Ambil telur, ambil jengkol, ambil sambal. Sambal telur, gaulkan. Telur sikit ni. Alhamdulillah, syukur nikmat atas rezeki yang diberikan hari ini. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye-bye.